Industri penternakan ayam memainkan peranan penting dalam membekalkan sumber makanan kepada rakyat Malaysia. Hari ini, reban moden menggunakan teknologi automasi untuk mengawal suhu, pemudaraan, pencahayaan serta bekalan makanan dan air. Melalui sistem pintar, penternak dapat memantau keadaan ayam dengan lebih cepat dan tepat, sekaligus membantu menjaga kesihatan ayam dan mengurangkan risiko penyakit. Teknologi juga membantu menjimatkan masa, tenaga kerja dan kos operasi sambil meningkatkan kebersihan, kesejahteraan haiwan dan produktiviti. Namun, teknologi bukan menggantikan penternak. Ia membantu mereka mengurus ladang dengan lebih cekap, bertanggungjawab dan mampan. Inilah wajah baharu industri ayam Malaysia. Lebih moden, lebih pintar dan lebih produktif. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Maizatul Azlina binti Abdul Muluk daripada Institut Teknologi Unggas, Masjid Tanah Melaka ingin mengajak anda semua untuk melawat reban ayam penelur kami. Di sini kami menawarkan latihan kepada sijil TVET pertanian iaitu pengurusan potri dan juga kami mempunyai reban ayam penelur, ayam pedaging, ayam kampung dan juga puyuh. Kami juga menawarkan kursus jangka pendek untuk peternak ayam dan puyuh dan juga kami melaksanakan juga latihan kepada pelajar universiti tempatan dan universiti swasta dan juga pelajar sijil veterina Malaysia untuk amali unggas. Okey, jadi untuk pasaran bagi sijil kemahiran Malaysia pengurusan potri, kebiasaannya graduan akan boleh bekerja sebagai penyedia ladang ataupun menjadi usahawan ternakan ayam dan puyuh. Jadi hari ini kita nak melihat operasi di reban ayam penelur. Jom ikut saya. Inilah sahabat sekerja saya, itu Encik Yus Hafizul. Hai, selamat datang ke unit ayam penelur. Di sini ayam sebanyak 700 ekor dan baka ialah Highland Brown lah. Mula-mula kita akan memeriksa ayam lah, kesihatan ayam. Kita akan memeriksa ayam secara berhadapan dengan balung yang berwarna merah, mata yang bersinar dan bulu dia yang kilat lah. Seterusnya, kita akan mulakan proses pengutipan telur secara automatik lah. Conveyor belt akan bergerak ke hadapan dan operator akan menunggu di hadapan lah untuk proses pengutipan telur. Hai, bersama dengan saya Cik Nur Adibah binti Zulkifli. Sekarang saya akan tunjukkan anda semua bagaimana telur-telur yang banyak ni dikolek di dalam reban. So bersama dengan saya sekarang adalah mesin kolek telur secara automatik. Kalau sebelum ni kita menggunakan secara manual, perlu kutip satu-satu, tapi sekarang just pakai mesin automatik saja. Seperti sesenang di hujung jari. Seperti anda nampak di sini. So telur dikolek dan kat sini ada terdapat pelbagai jenis telur, warna telur dan saiz telur. Okey, antaranya saya boleh tunjukkan anda perbezaan saiz telur. Ini yang standard, yang normal dan ini adalah abnormal kerana saiznya terlalu kecil. Dan perbezaan yang kedua boleh dilihat dari segi warna kulit telur. Tapi adakah ini abnormal? Sebenarnya tiadalah konteks abnormal, just dan normal. Cuma ada sedikit perbezaan daripada segi pigment color. Telur akan dikolek dan dikutip dan disusun
begini. Bahagian runcing pastikan di bawah. So anda pun dah datang, dah join kami ke dalam reban penelur kami, dah tengok ayam, dah tengok telur. Jadi berminat tak untuk menjadi usahawan ataupun pelajar dalam bidang poultry? Seperti yang anda lihat, bidang ini sangat menarik. So, marilah join kami dekat Institut Teknologi Unggas, Melaka untuk lebih kenali unggas. Jom sertai Tibet Pertanian. Weh, apa pula ni? Misi awal pagi dah kacau ni. Kau orang Agent X Alah, kacau lah pagi. Orang nak tidur. Selamat pagi, anda sedang menyaksikan rancangan reality AgroQuest bersama saya, hos anda Anas Tahir dan 6 Wira. 13 misi meneroka dunia pertanian moden. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Semangat Semangat. Saya tak tahu bila masa tempat rumah kita duduk ni ada ayam. Saya terkejut. Tak, awak bawa ayam ni dari mana? Kita ni 2 ekor ni. Tak, saya dapat dari mana entah. Aduh, betul-betul lah kacau. Saya tengah tidur ni kot. Dia ni kan? Pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi. Allahu Akbar. Dah tak pasal-pasal kita teringin nak buat omelet. Dia kejut kita ni. Buka peti ais pagi-pagi. Betul. Okay. Nak buat omelet ni? Aduh. Ada misi lagi. Cakap sudah. Ini Seram confirm misi daripada Agent X ni. Betul. Tinggal kepala dia je tak ada dalam tu. Kepala Agent X. Okey. Jadi untuk cabaran berikutnya, dan anda kena ingat, anda semua ke sini, wira-wira kita ni, adalah untuk merebut peluang berapa? RM10,000 untuk menjuarai AgroQuest. Betul. Okey, baik. Sebelum tu saya nak bacakan apa yang diberikan oleh Agent X kepada saya pagi tadi. Assalamualaikum Anas, tolong bagi tahu dekat dia orang berkenaan dengan kita punya cabaran kali ini. Okey, cabaran ni namanya adalah cabra. Siapa tahu cabra apa? Cabaran reban ayam. Laju. Awak memang laju. Apa? Baik Anas, disebabkan 2 orang yang sebelum ni selalu duduk dalam kumpulan yang sama, Ahnaf dan juga Najmi. Maka saya nak kali ni Anas beri keistimewaan kepada 2 orang peserta wanita untuk memilih ahli kumpulannya. Itu yang pertama. Okey? Tak, kenapa? Apa masalah awak dengan ni selalu ni? Dah lah nampak kuat kan? Chemistry. Ada rasa macam jealous tak dengan dia orang ni? Aduh. Okey, ada. Topi kau pun sama. Topi lagi sama. Okey, alright. Jadi, cabaran seterusnya melibatkan pertandingan cabra tadi, cabaran membina reban ayam. 2 pasukan, 3-3 berentak untuk membina reban ayam menggunakan bahan-bahan yang disediakan dalam tempoh 45 minit. Cukup tak? Cuba. Mana cukup? Tapi mungkin boleh siap lebih awal. Betul. Kan? 15 Cuba, minit cuba. ke setengah jam. Cuba okey. Markah akan diberi mengikut yang pertama, masa siap. Mana kata dalam tempoh 45 minit tu lah. Okey. Reka bentuk, pembaziran bahan-bahan dan juga kerjasama. Markah akan diberi mengikut yang pertama, masa siap. Kalau dapat kurang dari 45 minit tu lagi power lah. Okey. Yang kedua, reka bentuk, pembaziran bahan-bahan dan juga kerjasama. Okey. Markah dari 1 hingga 10. Pemenang akan menerima markah 30 markah. Yang kalah dapat juga, tapi 10 markah sahaja. Okey. Jadi Agent X meminta saya memberi kuasa kepada 2 orang peserta wanita untuk memilih ahli kumpulannya. Dia ada 2 kumpulan 3-3. Okey. Ainun. Dah pilih dah. Dah pilih dah? Dah pilih dah. Awak dah pilih. Cepat dia Kenapa awak pilih apa Najmi dengan Pandai ambil SSM. Wajah-wajah top 3. Wah. Wajah je. Tu lagi. Weh, marah betul. Tapi benda ni bukan senang tau. Pasal kita nak tengok korang punya plan macam mana, nak lakaran apa semua kan. Yang ni bising lebih ni. Sepatutnya saya rasa ayam ni kena kat dia. Ayam ni kuat gebang. Alright, tak apa. Untuk cabaran kali ni rasa-rasa dah bersedia? Sedia. Ingat syarat-syarat yang saya berikan tadi dalam masa 45 minit. Dan kalau dah bersedia, saya ada sediakan satu
tempat untuk lakar. Okey. Pelan macam mana. Lepas tu baru kita akan mulakan. 45 minit saja. Boleh. Bersedia? jap. Tim awak nama apa? Ciki. Ciki. Jack. Jack. Oi, ya. Asal Jack tujuh sangat Jack awak lah. Saya nak bagi dia orang gerung. Ini Alright. jantan tu. Dah bersedia? Sedia. Let's do this. Jom kita mulakan cabaran bina reban ayam. ...45 minit dari sekarang. Nak dapat RM10,000 bukan senang ini cabaran dia. Bukan sekadar tanaman, peternakan perikanan kita dah buat, tapi kita tak adalah tangkap ikan betul-betul kan. Tapi kali ni betul-betul dengan ayam. Dan kita tengok nanti ayam tu juga akan jadi salah seorang juri. Sama ada dia suka atau tak suka duduk dalam reban yang mereka akan bina. Depan kita bina dia. Bila kita dah tahu kita nak buat reban, jadi kita membahagikan tugas je lah. Jadi Ainon dia akan manage untuk dari segi pengukuran, dia akan measure, dan orang lelaki ni akan buat kerja-kerja yang berat lah. Tukang, kita nak potong, kita nak paku, nanti takut kalau perempuan luka pula tangan dia. Jadi kita ambil tanggungjawab tu untuk mengambil tugas yang berat-berat. Tengah kena betul-betul kan. Saya nampak macam ada termenung, macam ke awang-awangan, macam tengok orang sebelah entah apa, macam kaku macam tu kan. Jadi yalah Izati lah sebab tak tahulah kenapa dia gitu kan. Dia macam tengok terpegun. Minta skru. Apa skru? Nak banyak gila kat tangan dia tak tahu dah mana skru, mana Dia pun nervous, dia nervous. Tak betul. Satu bulan 3 Wira boleh bergaduh juga sebab tak sekepala. Maka dia tak. Tapi kita tengok macam mana. Sebab yang kita nak pastikan adalah ayam tu selesa ke tak nak masuk dalam rumah dia. Macam di sebelah ni kita nampak macam dia dapur. Okey guys Fokus. 3 kaki je. Dia kena. Kalau tengok tim Jack dah start gergaji dah. Jadi saya rasa saya ambil masa untuk rehat dulu. Kita ada lebih kurang dalam 42 minit lagi. Banyak lagi masa. Ni potong dia. Sebagai seorang petani sendiri, memang itulah seharian kita, pekerjaan seharian kita. Memang banyak melibatkan fizikal dan juga kekuatan mental kita. Dan pada saya, cabaran kali ini biasa je. Macam kita dah biasa buat seharian. Jadi tak ada masalah untuk kita selesaikan lah. Lagi-lagi bila ada berkumpulan. Apa yang saya lihat daripada Seri dia punya kekuatan ni, saya nampak dia cekap lah. Dia kesungguhan tu tadi saya nampak dia buat kerja pun laju. Okey, lepas tu kalau Anaf, saya nampak dia ni berinovasi lah. Dia punya planning tu dia ada lah. Dia ada skill dengan kemahiran lah. Mereka berdua tadi memang hebat lah daripada saya. Saya memang hanya mampu mengikut arahan je tadi. Okey,
Macam mana bro? Paku. Dia kayu memang tu. Baik, kalau kita tengok pada masa yang ada dekat stopwatch di tangan saya ni, 25 minit telah berlalu, bermakna kita ada lebih kurang 20 minit lagi untuk menyiapkan cabaran bina reban ayam ni. Dan kalau kita tengok tim Ciki, dia dah sampai sinilah tahap dia. Berapa persen dah, Aiman? 50 lah. 50%. 50% dah siap. mana? Jack! Oh Jack! Dah berapa persen dah siap? Almost 50%. Almost 50%. Penuh yakin Besar reban ayam ni. Tapi kita tengok nanti sebab antara juri yang akan menjuri reban ayam mereka adalah ayam itu sendiri. Bukan saja Agent X. Tengok ayam tu selesa ke tak selesa nak duduk dalam reban ni. Ini kan. Jalan. Dia siapkan tapak dulu. Ni saya dah nampak dah boleh bayang dah. Kat mana ayam tu nak duduk. Kat mana dia punya atas. Yang kita duduk atas sebab nak elakkan nampak pagi. Zoli. Yang ni. Okey. Tak tahu nak pergi ke mana. Yang ini rebang. Kau buat benda ada condong ke reban ayam ni? Ini rebang cowboy. Rebang cowboy dia lain sikit. Dia agak berbisa. Tapi luar biasa. Yang ni dia buat frame dulu atas dulu. Yang sana dia buat bawah dulu. Okey. Cantik. Nak ni kan. Silakan. Macam mana? Okey, cantik. Cantik. Okey. Diubah pula. Okey, daripada atap jadi ini pula. Potong lagi ni. Okey. You buat dulu. Okey, you buat dulu. You pegang kuat Anak muda. Atas. Ukur mana ukur. Rasa-rasa sempat tak lagi 10 minit ni? Bau jangin. Tak sempat. Bojangin. Tak tambah masa? Tambah masa. Biar saya Roger dulu Agent X kalau dia ada pertimbangan untuk bagi penambahan masa. Tengok macam mana. Bro, dekat mana sini Tengok member dah siap pasang jaring tu. Woi. Meja. Mana? Sekejap, siapa ketua kumpulan ni? Ni perempuan ni. Oh, Tak apa bagi dia. mana pintu ayam nak Pintu masuk sini. Okey, alright, dia bagi surprise lah kat kita. Saya pun nak tengok mana. Man, pintu kita bagi sikit. Pandai dia bagi surprise Okey, ada lah pintu kan. Ingatkan bentuk ayam macam tu. Ada pintu. Okey. Alright. Mana perempuan man? Dah buat. Kita bagi support lah. Kat Jack ni. Come on Jack. Come on Jack. Kalau potong aku nak lipat itu. Bro, paku tu bro. Paku ni. Hati-hati Tu player. Ni macam mana? Janji selamat. Pijak atas tu. Sri. Pijak kaki-kaki sebelah atas tu. Mana ni kat? Kaki. Bukan macam ni. Bukan macam tu macam ni. Macam ni. Like that. Yes. Jadi macam mana nak buat pintu? Slow, dia tak boleh laju. Kita lagi tu. Kita guna ni ya pintu. Oh, mata ajo. Terlatih. Dia kata selamat, janji selamat tu. Gunting lah. Tu mahal. Sekejap. Boleh lah. Careful.
Sebab tak cukup masa. Tak apa. Buat je apa yang mampu. Lambat buat rebah ayam pun. Orang dah siap mengidam ayam dah. Lambat nak buat. Dia makan ayam tak boleh. Dengar ayam ambil. Crunchy. Cepat. Aduh, sedapnya. Padan ke dia orang. Orang ada ayam, makan dia tak payah buat reban. Punya bakang. Ni. Ini pun bagi. Ini pun bagi. Sayang. Macam apa ni? Pada peringkat awalnya tu, memang kami dah planning untuk kita buat lain daripada yang lain. Kita nak mentengahkan orang panggil konsep inovasi tu sendiri kan. Sebab pada mulanya kita memang tahu konsep reban ni, konsep dia tinggi apa semua kan. So pada mulanya mereka menganggap kita orang cakap macam tak pakar lah kan. Betul. Tapi kita yakin dengan kita punya kemampuan kita. Kita yakin dengan apa yang tujuan yang kita nak. Okey, mantap. Dua-dua tim dah siap. Kita dah bersama dengan tim Ciki dan juga Jack yang tak nak tengok dia punya tuan. Kenapa? Dia terkejut rumah dia cantik sangat. Dia malu ni. Dia malu rumah Dia tak boleh malu ni. Dia tak sangka cantik rumah dia dia. cantik. Okey, tak apa. Memandangkan kedua-dua kumpulan ni mengambil masa yang lebih daripada yang kita berikan. Betul. So, kemungkinan ada penolakan markah. Okey, baik. So, masa purata yang anda ambil, walaupun tim Ciki siap dulu, lebih kurang dalam 50 minit dan Jack 1 jam. Lebih 15 minit, tak banyak pun. Tapi janji asal semua selamat. Okay, cuma yang akan menjuri markah kedua-dua reban ni adalah Agent X dan juga dia punya ahli sekutu dia. Dia ada Agent X dan Y pula dah. Y dengan Z. Dan juri jemputan dia. Ni ambil korang punya ayam ni. Ni juri jemputan korang. Jack. Ni juri jemputan anda. Bukan Jack. Jack. Relax. So kita nak tengok dia selesa duduk kat mana. Okey, kejap. Untuk Ciki, awak rasa macam mana reban awak ni? Oh, jangan buat perangai. Saya rasa kan reban ni bumbung dia tak tahu nak pergi mana. Boleh terbang tu. Dia macam ni, macam bentuk apa tak tahu. Ini dia menangkap angin. View lawa. Menangkap angin view lawa. Dia punya Datang aerodynamic. angin terus terbang. Kau ingat ayam nak layan view lawa-lawa ni. Saya rasa okey. Kalau lah banjir, misal kata banjir, rasa macam mana? Apa? Betul. Kalau banjir, kalau berlaku banjir. Lemah. Selamat tak? Lemah. Yang ni kita akan buat batu-batu atas dia. Oh, dia ada EVIT. EVIT tu. Dia Pintu mana pintu? Sebelah sana. Tengok pintu dia. Cuba buka sikit. Buka sikit tengok. Dia membantai kita. Kita tak boleh bantai Oh, orang. ni. Okey. Aduh. Okey, ini mungkin daripada kumpulan Ciki lah. Kita tengok Jack pula. Macam mana awak puas hati? Terbaik ni. Saya Ni, bang. kita Saya kenalkan, ingat ni. Apa? Saya ingat ni. Kita buka pintu. Belah sana terkangkang. Ni tempat cuci tai ayam tau. Ada safety lagi. Safety tau. Okey. Lepas tu tai ayam boleh kat bawah ni. Okey. Kita boleh clear. Boleh betul. Tak adalah dia menghidup tahi dia tu sebab dia dekat bawah jatuh. Tak adalah kotor. Jadi sebab kami lambat. Tapi lambat. Sekarang ni tak ada masalah. kita pertandingan. Kita nak cepat. Tak, kita nak selamat juga. Kita nak cepat. Tak ada Kalau lah. lambat, saya buat sehari. Kita buat. Rasa Agent X akan terima mana satu penjelasan yang kau mati aku macam ni, Dik. Okeylah, tak apa. Memandangkan kedua-dua kumpulan dah siap dengan binaan cabaran bina reban ayam. Tak apa. Untuk penjurian, markahnya kita serahkan kepada Agent X dan juga sekutunya Agent Y dan Z dan juga
juri jemputan mereka. Ciki Dan Jack. Kita kembali selepas ini. Masih layakkah mereka bergelar Wira AgroQuest sekiranya markah yang mereka perolehi tersangat corot dan rendah? Secara jujurnya, siapa yang rasa dia lebih tinggi daripada tim yang lain satu? Inilah semestinya. Saya tinggi. Mesti Kami tinggi. Kita. Kami Inovasi. Mungkin Kita- sebab inovasi. Mudah, senang dicuci. kita cepat. masa. Masa je cepat. Masa je, Okey lah. kualiti tak ada. Masa je cepat. Sekarang ni kita nak cepat. Bukan. Kualiti tak ada. Bila Salah cakap satu. pasal masa, sebenarnya Agent X ada bagi tahu saya, sebenarnya masa ditolak 5 markah daripada tim Jack. Tapi untuk tim Ciki tak ada penolakan markah Alhamdulillah. masa. Daripada segi masa. Tak. Tetapi daripada segi keselamatan, isu keselamatan juri jemputan kita, yang ni lebih kurang selamatnya berbanding yang ni. So makna kata sama. Tolak 5, tolak 5. Oh, okey. Baik. Tapi saya tak tahu apa yang tak kena dengan Agent X kali ni. Dia dah umumkan yang disebabkan dia tengokkan kesungguhan Wah. 6 wira kita dalam bekerjasama, walaupun ada yang sampai tak tahulah sampai mandi peluh, Terluka pun ada. terluka, mana terluka? Ada. Sampai terluka pun ada. Oh. Kita tak ada luka. Tapi awak dia tak terluka sini tapi terluka batin. Jadi dengan kemurahan hati Agent X untuk kali ini, dua-dua tim diberi markah 30 markah. Happy ya? Saya pun terkejut sebenarnya. Saya sampai tanya betul-betul Agent X. Dia betul Agent X nak bagi dua-dua markah sama. Dia kata tak apa, disebabkan kesungguhan mereka buat juga sampai siap. Jadi dia berikan 30 markah untuk setiap kumpulan. Dua-dua happy. Tetapi yang paling happy sebenarnya kita lah kan. Cuma yang kurang happy saya rasa 2 ekor ni. Sebab Agent X bukan sahaja memberi markah 30 untuk setiap daripada kumpulan kita. Dia juga belanja kita makan ayam. Tetapi awak takkan happy. Padahal bukan kau. Jadi ayam. Okey, dengan ayam yang ada di tangan saya ni, jom kita melantak. Sila. Ambil ayam, jangan lupa tunjuk pakai bro. Kita kembali ke episod seterusnya, misi dan cabaran di dalam AgroQuest bersama Wira-Wira AgroQuest. Makan. Yeay. Nasi dah ambil. Wih, makan. Ambil. Okey. Abang tak payah makan. Saya Zati. Saya Sri Saya Hanaf. dan kami dari Tim Jack. Mana Jack? hilang. Jack terbang. Mana? Ayam kami telah terlepas dan kami sudah mencari. Memang tak ada harapan lah ayam saya. Bernama Jack. Sudah hilang. Harapan lah Jack kita. Jack kami. Mana pergi Jack tadi? hilang. Jack terbang. Benar dia terbang. Tak apalah. Walaupun Jack tak ada, kanan Jack ada. Betul. Kami tak dapat selamatkan Jack tapi Okey. kami hanya dapat selamatkan reban Jack Reban Jack saja. saja. Tinggallah kenangan. Macam mana ni? Ayam boleh terlepas ni. Nampak tak kat situ tak kukuh dia orang punya, ada ruang boleh terbang. So, kita punya apa dia? Pemenang dia confirm lah. Kita walaupun seri, total pemenang adalah kumpulan kami. Kumpulan apa? Hilang apa? Gigi. Setiap pusingan peserta perlu seluk tangan ke dalam kotak dan teka apa benda tu. Yeah! 2, 1. Alright, sebelumnya sabar dulu. Ini dia.